Apa tandanya pilihan raya Sabah dah dekat? Ahli politik Sabah lebih galak kritik kerajaan pusat. Yang terkini, Datuk Seri Parlimen Yong Teck Lee, Presiden Parti Progresif Sabah ataupun SAPP, kata perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia-Amerika Syarikat ni tak banyak memberi kesan kepada ekonomi Sabah kerana ekspor utama negeri seperti produk kayu, fol tembaga, minyak dan gas, makanan laut serta minyak sawit sudah bebas tarif di bawah perjanjian sedia ada. Tak betul langsung ya. Pertamanya, perjanjian sedia ada, mana satu yang dimaksudkan oleh Datuk Seri kerana Malaysia tidak mempunyai sebarang perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Syarikat sebelum ini. Keduanya, selepas Trump umumkan tarif pada 31 Julai, kebanyakan produk yang disenaraikan oleh Datuk Seri dah kena tarif 19%. Tapi hasil dari perjanjian perdagangan timbal balas, sebahagian produk kayu dikecualikan dari tarif. Tak kena tarif langsung, samalah seperti minyak sawit. Ini bermakna sebahagian produk kayu dan juga minyak sawit dari Sabah akan dapat dijual dengan harga yang lebih murah di Amerika Syarikat, sekaligus meningkatkan permintaan untuk produk-produk ini. Bila ekspor naik, mustahil tak beri kesan positif kepada ekonomi Sabah kan. Cuba Datuk Seri tanya pekebun sawit di Sabah, mereka lebih suka kena tarif 19% ke tarif 0%? Yang ini seorang lagi, Datuk Aziz Jaman, Ketua Penerangan Warisan. Bila Petronas umum nak beli LNG dari Amerika Syarikat, terus dia melenting. Daripada mengukuhkan kapasiti Sabah dan Sarawak, Putrajaya memilih untuk membeli gas dari Amerika Syarikat. Ini tidak masuk akal. Untuk makluman, Datuk Aziz ni pernah jadi Timbalan Menteri Dalam Negeri dari 2018 hingga 2020. Cuba teka, masa dia jadi Timbalan Menteri, ada tak Petronas beli LNG dari Amerika Syarikat? Tepat sekali. Ya, masa dia jadi Timbalan Menteri pun, Petronas dah mula beli LNG dari Amerika Syarikat. Pada masa tu, ada tak dia bising kata pembelian ni tak masuk akal? Tak ada langsung ya. Sepatah haram pun tak bantah. Maksudnya, semasa dia jadi kerajaan pusat, tak ada masalah Petronas beli LNG dari Amerika Syarikat. Tapi bila dia bukan lagi jadi kerajaan pusat, terus kata Petronas tak patut beli dari Amerika Syarikat. Macam-macam lah orang zaman sekarang ini. Pandai-pandailah korang pilih wakil rakyat nanti ya.